Terima kasih diucapkan kepada Kak Roziana dan juga Izwan di atas kesediaan untuk menyampaikan anugerah-anugerah tersebut. Tahu tak Izwan? Izwan pula. Sorry. Tahu tak? Tak tahu? Aku dah maaf tak? Aziz Kamal Abdi. Betul lah. Tak tahu lah. Lupa sebab apa. Kamal. Tak boleh tau. Okey, apa tadi? Kamal, awak tahu tak? Pasangan tersebut paling, sepanjang saya berada dekat SKJ, paling behave sekali. Tadi saya tak biasa tengok Kak Roziana macam. Iya, bising-bising je. Dia boleh bincang pula kan? Ya, betul. Pelik ni. Something kan? Something. Tahun depan kita kena tukar. Kita tukar. Kita bagi Izwan dengan pasangan sebenar. Ya. Kak Roziana dengan Azizan. Yes. Yang kedua Kamal. Okey. Anugerah bintang popular di bawah unit curriculum. Announcer kita yang pertama, pasangan announcer kita yang pertama. Okey, yang pertama ni tengok. Okey. Kalau yang pertama ni saya boleh kata jutawan. Dia tadi rupawan, manis, cantik boleh. Semua yang boleh ke dia lah. Yang kedua tu? Yang kedua ni CEO. Okey. Kalau dengan saya kakak yang baik lah. Lagi? Lagi dia baik juga lah dua-dua ni. Saya tak boleh nak melawan. Dua-dua ni saya tak ada nak melawan. Nak melawan dia rosak saya. Okey, tak pada adu, kita jemput Atika dan juga Tuan Zora. Atika, nanti tak nampak. Kita sudah sama dah. Okey. Hari ni nak kenakan diri lain dari yang lain. Hari ni dekat era versi cerita kolesterol. Dia apa? Efiralon. Boleh lah. Jadi ustaz bagi nama kan. Saya panggil awak L lah hari ni. Okey, Kak Ella. Apa khabar Mr. T? Mr. T tak boleh datang malam ni. Busy. Hari ni kita datang solo. Tak ada yang buat pasangan ni. Nanti buat pasangan ke? Ada datang berdua? Ada yang datang berdua. Siapa? Si Buncit. Terpaksa bawa. Si Buncit datang berdua. Okey, itu tak apa. Kita boleh maafkan. Terpaksa kan? Okey. Anugerah bintang popular unit core curriculum 2025. Jap. Satu je. Tak ada betul. Sekejap jangan kita kat atas ni. Orang lain lama. Orang lain 6 kan? Ragu lagi. Satu je. Betul ni? Confirm. Nak lagi. Okey, awak sebut anugerah. Anugerah Jeran Super Coach. Okey. Ramai ke? Tak ramai. Ramai je coach dekat SKJ. Tengok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, kita sebut selang-seli boleh? Okey. Boleh. Siapa nak mula dulu? Kak Ira. Okey, Super Coach. Anugerah Jalan Super Coach yang pertama dianugerahkan kepada Mr. Arrizal bin Muhammad Adnan, Sir Muhammad Hafizul bin Muhammad Bazli, Puan Nur Suhaila binti Abdul Jalil, Puan Farhah binti Yunus, dan Mr. Mulyadi bin Muhammad. Itu sahaja. Persilakan.
can speak English too. Yeah, I know you can. Yeah. Because why? Both of these announcers, sambung. Oh, this what? Announcer. Oh, the announcer. I want to read first. What about this announcer from English teacher? English what? Panel. English panel. You know panel? You know what? I know panel. Panel? 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 Not that panel. Panitia, panitia. Not little panel? No. Okay. Panel, English panel. I know. I just try you. Oh, you want to try me? Okay. Okay. Alamak. Jangan. Alamak in English, ouch. Not alamak, ouch. Not alamak. Oh no, I think we have to come with a backup plan. Why? Because someone is not here. Yes. Oh my god. Alamak. No. Okay, so without further ado, we would like to welcome Sunny, Zam, and also Mary. Ada Mrs. ke tak ada? Okay lah, Mrs. Mary Annie. In English, Mary Annie. Mary A. Okay. Come. Okay. Come. I said English, come. Okay, kita teruskan. Terus jangan bagi saya cakap banyak-banyak kali. Okey, anugerah seterusnya nenek seterusnya anugerah bintang popular unit co-curriculum 25. Baca ini ya. Baca. Anugerah Active Dynamic Award. Tak baca nama. Tak nampak. Okey. Orang-orang ni. Orang-orang je hilang. Apa letak kita berdua kat sini ni? Nur Fatin Ashira binti Abdullah. Tuan Zoraini binti Tuan Mat. Nur Atikah binti Siti Hamad. Nurul Hidayah binti Zakaria. Rozakan Azura binti Muhammad. Okey, sesambung. Lambat aku punya. Okey. Sakimah binti Mano, Muhammad Wazir bin Saiti, Muhammad Izwan bin Saleh, Wan Rusnani binti Wan Ahmad, Siti Zarifah Azrin binti Iso. Dipersilakan. Dari dulu berapa kali ana ceritakan kebahagiaan di tangan Tuhan. Dari dulu berapa kali ana ceritakan kebahagiaan di tangan Tuhan. Ana miskin dapat kawin orang kaya. Pastulah anak masyhur anak miskin dapat kawin orang kaya. Pastulah anak masyhur al-Muhajir. Kita semua
Teacher Mary ni kan, dia gelak dulu baru cakap. Dekat atas, Sir Nizam kali ni macho. Dia style. Dia daripada dulu saya kenal dia memang macho je. Dia tak ada malu, dia tak ada gelak. Tak ada, dia style macho. Dia Cakap steady. macho, steady. Tapi yang tak macho je dia orang-orang kan kita orang ni. Sedap dia orang-orang je ya. Orang-orang kan. Tak pernah lagi saya dengar. Saya BM tak betul juga. Tapi tak pernah lagi Dia orang-orang orang-orang kan kita. Ya. Hai. Tak apalah, kita maafkan. Kurang sikit. Wazir, pasangan announcer kita yang ketiga. Yang last lah ni untuk Yang last. unit Koko. Kan ada lagi. Awak nak ulas apa tentang pasangan ni? Kalau saya lah, saya dulu cakap. Okey. Sabar. Mic kat tangan saya. Gitu. Okey. Kalau saya, ibaratnya pasangan ni dua merpati yang disatu kembali, bersatu kembali. Kita jemput pasangan dua Sir Fazli dan juga Asu. Kena lagu tu nak kita. Besok kita bergaduh ni. Bagian kelas kan? Aku confused ni. Kenapa kita bergabung ni? Itu tak tahu. Siapa yang tahu ni? Kalau kira timbang kilo, Lemas lain. tengok mana. Kan kalau kira timbang kilo tak kena kita ni. Betul tak kena? Kena ke? Tadi saya nak dukung dia di atas, tapi nampak dia slow. Boleh lah. Dia naik. Okey ke? Sakit betul tak? Sakit betul tak? Sakit betul tak? Dah pukul 9 dah tidur. Kenapa? Sebenarnya dah tidur dah. Ya, okey. Tapi kau buat live dengan jago-jago kau tu. Memang kau memang kopi lah. Dosa. Dengan jago, dengan muka topi Ngantuk dah ni. geli. Cepat. Okey, anugerah bintang popular Unico Curriculum 2025. Anugerah English tu kau baca. Aku dah dengar. Okey. BEST best. Betul. Okey. TAMTI. Okey, Aida masukkan dalam ni. VIBE. Yang belakang. Okey, anugerah Best Team Vibe Award. Ramai ni. Aku boleh baca ni pandai. Okey. Anugerah. Baca lah kat tangan. Kau jangan lambat lah. Cepat sikit. 1, 2, 3. Anugerah Best Team Vibe Award. Ada berapa ni? Ada 1, 2, 3, 18. Okey, 18. Okey, yang pertama 18 darab 2 36 orang. Kau dulu. Okey, bukan calon. Di Anugerah Best Team Vibe Award. Vibe Award. Macam tu korang cakap bahasa Inggeris lah. Dianugerahkan kepada Roziana binti Muhammad Rasidi, Mariani binti Cik Ani, Nur Syariah binti Arsyad, Nurhana binti Abdul Wahab, Rohaida binti Abdul Manan, Noria binti Mustafa, Syarifah Masjura binti Jabar. dan Raihanun binti Omar Mat Saleh. Yeah. Okey. Korang tak ada ni, tak ada semangat. Tepuk-tepuk ni siap juga. Tepuk sikit. Lepas kurang ni. Aduh. Tepuk sikit. Dia tak kena dengan baju. Kau nyanyi tak?
yang hebat, betul tak? Saya selalu tengok dia orang, jadi saya tahu dia orang memang gadingan yang mantap. Ya. Sebut sekali. Mantap. No. Mantap. Mantap. Yes. Okay. Betul. Saya tengok dia kena belanja kat orang lain, yang belanja saya seorang je. Dia buat itu 2-3 kali nampak. Macam Arina kan? Seram malam ni saya kan? Macam Arina kan? seram lah saya nak tidur malam ni. Tengok. Okey, seterusnya Wazir. Okey, seterusnya kita akan moving on to another awards. Yes. Yes. Unit di bawah AKP ya. Tidak lupa juga untuk AKP kita ada anugerah khas untuk mereka. Okey, anugerah Jeras Outstanding Duty Award. Pemenangnya adalah Muhammad Farizal Kadri Zaman, Muhammad Suaidan bin Yusof, binti Muhammad Yasin, Siti Zarina binti Jumain, dan Masita binti Zainal Abidin. Persilakan. Pemenang benar. Dipersilakan. Music please.